Okey. Kita berada dekat Bakar Cik Ye. Mari tengok satu unit semedi 2 tingkat. Okey, unit ni 4 bilik 3 bilik air. Kita tengok lagu mana keadaan dalam rumah. Okey, sebelum tu kita tengok dekat luar dulu. Kita ada tanah ekstra dekat tepi ni. Penyewa baru keluar Penyewa baru keluar. Dia sewa sini kontrak 3 tahun. Pekerja lah syarikat ambil sewa. Duduk 4 orang. Siap kerja dia, handover projek dekat kerajaan negeri, and then clear rumah ni. Baru keluar 2-3 hari. Ini dekat bahagian belakang lah. Rumah bagi-bagi pun semua siap belakang dah. Jom kita tengok dalam. Okey, dekat depan ni pagar kat luar. Boleh masuk kereta sebiji, 2 biji, tak ada masalah. Kita masuk ke dalam. Okey. Kita masuk utama. Selesa. Dekat bawah ni kita ada satu bilik air dengan juga satu bilik lah. Kita bagi sekali semua dalam video ni. Semua you nampak ni siap belakang dah. Ni sliding door Nak duduk orang bojel pun boleh, nak duduk family pun boleh. Ni dekat dapur. Siap belakang dah. Ada kabinet, table top, dan ni bilik air. Ada kerosakan lah sikit dekat bahagian pintu bilik air ni kan. Bahagian wet and tear ni. Bahagian lama. Kalau boleh beki kita beki. Nak ke beki semua sekali dulu. Boleh guna mana-mana je biasa. Ini bilik bawah. Luas. Alright. Jom kita nak tengok atas. Taman ni seronok kan. Okey, ramah tapi tak gelewak. Dan kita pula kawasan yang ada security lah dekat depan ni. Ni ruang tamu dekat belah atas. Ruang kosong lah. Common area. Kita ada 3 bilik. 1, 2 dan 3. Kita tengok bilik depan dulu. Okey, dekat dalam ni kita ada kipas, satu almari, satu katil dan juga aircon. Okey. Sini pun ada wardrobe dah. Siap bilik air okey. Selesa dan cantik. Bilik kedua. Okey, dalam ni kita ada 2 katil single. Okey. Kipas lampu, aircon pun ada juga dah. Serta satu toilet. Okey. Dalam ni sharing lah dengan bilik sebelah. Alright. Okey, katil, almari, kipas lampu dan juga aircon. Semua bilik ber-aircon ni bahagian bilik air yang sharing. Ada masalah dengan tombol sikit, nanti kita repair. Kat depan ni basically macam ada balcony sikit lah. Okay. Ada ruang nak pergi keluar sikit. Okay. Jadi kalau kata nak tahu maklumat lanjut pasal rumah ni, harga berapa, deposit lagu mana, boleh contact ataupun mana-mana ejen Property Alexandra.